gajah berjalan dengan langkah gemilang. Gigi gunting, gunting banyak potongan dan helaian. Hei, hei, hei helang, helang terbang tinggi di langit biru. Hei, hei, hei hadiah, hadiah disukai semua orang. Ikan, ikan berenang di dalam sungai. Ibu, ibu adalah kesayangan saya. Hai murid-murid, murid-murid sudah mendengar dan menyebut huruf abjad G, H dan I bukan? Sekarang jom kita membaca ayat ringkas daripada huruf G, H dan I. Huruf awalan G. Ali guna gunting. Kita ulang semula. Ali guna gunting. Seterusnya, contoh ayat ringkas dari huruf awalan H. Alimah dapat hadiah. Kita ulang semula. Alimah dapat hadiah. Contoh ayat ringkas dari huruf awalan I. Ibu beli roti. Kita ulang semula. Ibu beli roti. Okey murid-murid. Kita sudah selesai membaca ayat ringkas dengan awalan huruf G, H dan I. Semoga murid-murid dapat menyebut dan membaca huruf G, H dan I dengan baik. Murid-murid, dalam kita menuntut ilmu, jangan lupa kita menghormati guru kerana gurulah yang mengajar dan memberi ilmu untuk kejayaan kita. Jumpa lagi murid-murid. Bye, Assalamualaikum.